Tak boleh cari parking tempat lain ke? Habis macam mana saya boleh cari parking? Seorang pengguna TikTok berkongsi rakaman video rumahnya didatangi seorang lelaki warga emas kerana isu parkir. Lelaki warga emas itu tidak berpuas hati kerana pemuda itu telah meletakkan keretanya di tempat parkir yang telah dicop. Assalamualaikum. Tak boleh cari parking tempat lain ke? Habis macam mana saya boleh cari parking? Iyalah, kalau dah tahu itu tempat orang selalu parking, janganlah parking. Cari dia tempat lain. Bukan ini. Kita balik benar-benar tempat selalu saya parking. Orang dah tegur, dah beritahu. Kenapa kau ambil itu? Dia dah kata dah. Saya nak beritahu lepas hari ini. Minta maaf. Bukan ke bebas. Kau kena faham lah. Orang dah biasa kat situ. Tak boleh macam tu. Makcik tu dah beritahu dah. Pakcik taksi tu yang selalu parking sini. Tak ada tempat lain ke yang boleh kau cari? Tak ada pakcik. Macam saya nak pindah dah. Boleh saya pindah. Apa lah pakcik? Jangan nak pakcik. Tak baik tau. Memang tak baik. Kau cakap aku tak baik. Cuba kau fikir diri kau baik tak baik kau buat. Kau pula parking tu bukan pakcik bayar. Memang tak bayar. Tapi selalu orang parking situ. Kau dah tahu situ ada orang parking. Kadang-kadang pakcik tak bayar. Saya okey pakcik. Tapi misalnya pakcik tegur saya dengan ketuk pintu macam tu. Itu agak, kalau saya tak ketuk pintu, macam mana awak boleh buka? Yelah kuat gila pakcik. Saya bagilah salam. Saya okey je pakcik. Pakcik bukan tanya saya. Pakcik bukan tanya saya. Saya Farizwan ni. Farizwan anak Arindan dengan anak Khatijah. Ya, saya bayar. Saya bayar dulu saja. Itu pun dah macam keluarga saya dah. Pakcik macam pakcik saya dah. Tapi pakcik macam ni saya tak suka pakcik. Saya rasa saya tak suka, saya tak setuju. Saya nanti tak suka. Saya hormat awak. Ya, sama saya. Awak tak hormat saya. Kenapa tak hormat pakcik pula? Sebab itu selalu tempat saya parking. Pakcik bayar tak parking tu? Memang tak bayar. Pakcik. Tapi awak tahu okey. Fine. Hari ni je saya parking. Besok tak parking dah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Itu saja. Isu parking ni memang isu satu Malaysia lah sebenarnya. Saya macam ni lah. The reason kenapa saya beli rumah tu dulu, sebab rumah tu dulu tak ada masalah parking pun. Cuma sekarang ni ada masalah parking sebab orang-orang kawasan situ yang bukan duduk kawasan flat tu pun parking dekat situ. Lepas tu faham je satu rumah tu lebih pada 2 kereta. Saya faham. Saya pun pakai 2 kereta. The issue is now kita bebas parking kat mana pun. Kat atas tu ke kat bawah ke. So bila orang kata oh tak boleh parking tu parking saya. Tanah tu tanah siapa? Saya nak tanya tanah siapa tu? Itu bukan hak masing-masing. Itu adalah hak kerajaan. Jadi menjadi isu macam ni saya agak bengang dan frust. Sebab saya nak hati ni memang nak bergaduh. Tapi bila pergi balik orang tua, kita ni fikir mak bapak kita kan. Macam mana kalau tu mak bapak kita kan. Tapi tak boleh ajar mentaliti macam tu. Even mak ayah saya pun cakap benda yang sama. Jangan cop-cop parking ke jangan. It's okay parking tak ada, parking je kat mana-mana mak. Tak apalah mak saya sanggup parking jauh-jauh pun kan. Cuma kereta kami ni adalah kereta-kereta versi baru yang tak boleh double park. So bukan tak nak double park, tak boleh double park. Okay. So bila kita double park, orang tak boleh tolak, orang marah. Daripada orang marah, ada lagi risiko orang akan pecahkan kereta kita ke apa. Saya tak nak benda tu berlaku. Dan of course saya tahu je sipolan-sipolan ni parking mana. Oh ni biasa dia parking. Tapi nama pun parking bebas. Kita boleh parking mana-mana je. Jadi betul lah kata profesor tu. Inilah kenapa aku tak nak duduk dengan B40. Sebenarnya now saya faham. Dan juga saya tak pukul rata. Mostly yang duduk flat okey je. Dia ada segelintir yang perangai macam ni yang buatkan orang pukul rata. Jadi kesian orang duduk flat. Sebab saya pun memang membesar dengan flat. Saya tak pernah pun tak bangga. Saya bangga saya duduk flat. Cuma bila jadi macam ni saya agak malu duduk flat. Macam tu.